Ada sepasang suami isteri ni yang baru berpindah ke sebuah rumah lama. Niat dorang cuma nak mulakan hidup baru. Tapi masa tengah kemas rumah tu, dorang ternampak satu tong besar tersorok dekat sudut gelap ruang bawah tanah. Jadi pada 2 September 1999, ada sepasang suami isteri baru yang tengah sibuk pindah masuk ke sebuah rumah lama. Rumah ni sebenarnya dah lama ditinggalkan, tapi dari luar masih nampak kukuh macam rumah biasa yang ada sejarah tersendiri. So masa dekat rumah tu, diorang pun buatlah macam orang yang baru pindah rumah. Diorang pun mulalah kemas bahagian dalam rumah, sapu sawang dan cek setiap sudut. Bila turun ke bahagian bawah, diorang ternampak satu benda pelik yang terus tarik perhatian diorang. Dekat satu sudut gelap tu, ada tong logam besar. Warna tong tu dah pudar, berkarat dan penuh debu. Mula-mula diorang fikir tong tu mungkin tinggalan pemilik lama. Mungkin cat lama, mungkin bahan kimia. Tapi bila cuba nak alihkan, baru diorang sedar tong tu berat gila. Berat dia bukan macam tong kosong atau cat biasa tau. Tong tu hampir mustahil nak digerakkan seorang-seorang. Disebabkan rasa ingin tahu, diorang pun try lah buka penutup tong tu. Dan masa tu lah bau busuk pekat terus keluar menusuk hidung sampai diorang hampir muntah. Bau tu pula campuran daging reput dengan bahan kimia. Memang tak boleh tahan langsung. Dan dalam keadaan terkejut tu, diorang cuba tengok isi dalam tong tu. Dekat dalam ada lapisan plastik berwarna dan sesuatu yang menyeramkan, iaitu tangan manusia. Dan korang tahu tak, dalam tong tu sebenarnya ada mayat seorang wanita. Tubuhnya dah mereput tapi masih jelas bentuknya. Apa yang lagi sedih tu guys, dalam tong tu juga ada janin kecil yang masih melekat pada rangka mayat tu. Maksudnya wanita tu masa mati sebenarnya tengah mengandung. Selain mayat, diorang juga jumpa beberapa benda pelik macam buku alamat lama yang dah rosak. Kertasnya rapuh dan dakwatnya kabur. Tapi walaupun rosak, buku alamat tu akhirnya jadi salah satu bukti penting untuk bongkar identiti mayat dalam tong tu. So suami isteri yang mula-mula jumpa tong tu memang trauma habis. Korang bayangkanlah, diorang ni baru je nak bina kehidupan baru dalam rumah tu. Tapi tiba-tiba rumah tu pula jadi lokasi jenayah yang tersimpan selama lebih 30 tahun. Dan tak lama kemudian, polis pun datang dan mula periksa isi tong tu dengan sangat berhati-hati. Satu demi satu barang dikeluarkan. Ada cincin, ada pelet plastik, ada cebisan bahan kimia dan ada juga sebuah buku alamat yang keadaannya memang teruk, basah, melekat dengan sisa dalam tong tu. So bila korang tengok tu kan, nampak macam benda tu dah lama gila tersimpan. Mula-mula buku alamat tu nampak macam dah tak boleh nak dibaca langsung sebab kertasnya dah reput, tulisan pun dah pudar habis, tapi penyiasat tak putus asa. Diorang cuba guna pelbagai teknik forensik termasuk teknologi inframerah untuk kesan balik tulisan yang pernah ditulis atas helaian buku tu. Dan dari situlah muncul satu nama yang akhirnya jadi petunjuk paling penting dalam kes ni. Nama tu adalah Rena Marukin, seorang wanita muda yang hilang tanpa jejak lebih 30 tahun sebelum tong tu ditemui. Dan bila nama dia muncul semula lepas sekian lama, barulah pihak polis mula menyusun balik puzzle misteri ni. So dekat sini mulalah tanda tanya siapa sebenarnya Rena, kenapa mayat dia boleh ada dalam tong yang disorokkan di ruang bawah rumah tu, dan siapa yang cuba padamkan kisah hidup dia selama ni. Jadi Rena Marukin ni dilahirkan di El Salvador pada tahun 1941. Hidup dekat sana penuh dengan cabaran dan macam ramai orang lain pada zaman tu, dia pasang impian untuk ke Amerika demi mencari peluang yang lebih baik. Jadi pada pertengahan tahun 1960-an, Rena pun ambil keputusan besar untuk berhijrah. Dan bayangkan suasana masa tu, seorang wanita muda yang tinggalkan keluarga dan kampung halaman semata-mata nak kejar harapan hidup baru. Dia percaya dengan kerja keras dia boleh capai kebebasan dan mungkin bina kehidupan yang jauh lebih baik daripada apa yang dia ada dekat El Salvador. Sampai je di Amerika, Rena dapat kerja di sebuah kilang dekorasi plastik. Bagi dia, itu bukan kerja mewah tapi cukup untuk bermula. Jadi dia pun gigih bekerja, belajar budaya baru dan cuba sesuaikan diri dengan kehidupan di negara asing. So masa dekat kilang tu, Rena mula kenal dengan ramai orang. Dia ada seorang kawan rapat bernama Katie, tempat yang dia selalu meluahkan perasaan. Dan si Katie ni perasan si Rena ni seorang yang rajin, manis dan sebenarnya ada banyak impian untuk masa depan. Tapi dalam masa yang sama, ada satu perkara yang buat Katie risau tentang Rena. Pada satu ketika, Rena beritahu Katie bahawa dia sedang mengandung. Masa tu Katie terkejut sebab Rena tak pernah cerita yang dia ada hubungan dengan sesiapa secara serius. Tapi yang paling pelik, Rena langsung tak nak sebut siapa bapa kepada bayi
bayi dalam kandungannya. Dia cuma bagi bayangan yang sama-sama seakan ada seseorang dalam hidup dia, tapi dia terlalu takut untuk buka mulut. Dan dekat sini, si Katie ni mula nampak yang Rina tengah tanggung rahsia besar seorang diri. Dari riak muka dengan cara dia bercerita pun jelas yang Rina sangat takut kalau ada orang tertentu tahu tentang kandungan tu. Dia macam takut seolah-olah nyawanya sendiri boleh terancam. Walaupun Katie cuba tanya lebih banyak, Rina tetap simpan jawapan tu dalam diam. Dan Rina makin lama makin murung tahu. Dia bukan lagi gadis ceria macam mula-mula Katie kenal. Ada kalanya dia termenung lama dan ada masanya dia seakan-akan takut setiap kali dengar nama atau bunyi telefon berderi. Dan dah tentu-tentu Katie sedar yang kawan baik dia ni dalam situasi yang rumit, tapi dia sendiri tak tahu sejauh mana seriusnya masalah yang Rina hadap. Sekitar Januari 1969, tiba-tiba si Rina ni hilang macam tu je. Hari sebelum tu dia masih sempat berhubung dengan kawan dia iaitu Katie. Masa ni semua nampak normal, langsung tak ada tanda-tanda pelik pun. Tapi lepas tu senyap terus. Barang-barang dia pula semua masih ada. Pakaian, barang peribadi semua tak terusik. Biasanya kalau orang nak pindah atau lari mestilah bawa barang penting kan. Tapi nilai semua ditinggalkan macam biasa, seolah-olah dia cuma nak keluar sekejap je. Tapi masalahnya dia tak pernah balik pun. Katie masa ni mula rasa tak sedap hati tau. Dia tahu Rina tengah mengandung masa tu. Dan sebelum ni Rina pernah cakap yang dia takut rahsia tu terbongkar. Jadi bila dia hilang tiba-tiba, si Katie ni tak boleh lari dari rasa curiga. Dia cuba cari, dia telefon sana sini tapi jawapan tetap kosong. Dan masa tu pula tahun 1969, bukannya macam sekarang. Polis masa tu cuma boleh buat laporan orang hilang, tapi bila tak ada bukti jenayah, kes tu cepat je tenggelam. Lagi-lagi si Rina ni pula pendatang, dia bukan sesiapa yang berpengaruh, jadi kes dia ni cepat je dilupakan. Dan keluarga Rina pun masih menunggu tahu. Hari berganti minggu, minggu jadi bulan, sampai bertahun-tahun tak ada surat, tak ada panggilan, memang kosong. Misteri tu macam terkubur macam tu saja. Dan korang bayangkan bukan sebulan dua tau, tapi 30 tahun orang langsung tak tahu apa jadi dekat Rina, sama ada dia masih hidup atau sebenarnya dah lama mati. Bila polis mula bedah siasat mayat dalam tong tu, semua persoalan yang tergantung selama berpuluh tahun akhirnya terjawab. Dari awal memang dah jelas itu mayat seorang wanita, tapi detailnya memang buat semua orang tergamam. Jadi berdasarkan bedah siasat tu, Rina ni meninggal dunia akibat hentakan kuat dekat kepala dia. Maksudnya dia bukan mati sebab kemalangan atau jatuh, tapi memang ada unsur keganasan. Kepala dia pula dipukul dengan benda keras sampai pecah, dan dari situ jelas kes ni bukan kes hilang biasa, tapi pembunuhan kejam yang dirancang. Lagi satu yang buat polis makin yakin, hasil ujian DNA ke atas janin yang ditemui bersama mayat tu selepas dibandingkan dengan DNA Elkins, keputusan keluar tepat budak tu memang anak Elkins sendiri. Jadi terbongkarlah rahsia yang Rina cuba sembunyikan dulu. Untuk pengetahuan korang, Elkins ni bukan orang sebarangan tau. Dia ni seorang usahawan berjaya dan manager dekat kilang dekorasi plastik tempat Rina kerja dulu. Jadi dari awal lagi, kedudukan dia memang tinggi, ada kuasa, ada duit dan dihormati. Nak dibandingkan dengan si Rina ni pula, dia datang ke Amerika dengan harapan nak bina hidup baru. Dia rajin, muda dan cantik. Jadi dekat kilang tu lah hidup dia mula berubah sebab masa tu dia berkenalan dengan Elkins. Dari situ hubungan diorang makin rapat. Benda ni memang sulit sebab Elkins sebenarnya dah berkeluarga, ada isteri dan anak-anak. Hubungan diorang ni pula makin lama makin jadi lebih dari sekadar kerja. Walaupun Rina tak pernah terus terang bagi tahu kawan baik dia siapa ayah kepada kandungan dalam rahim dia, semua petunjuk masa tu memang menghala ke Elkins. Jadi dekat sini, si Elkins ni takut kalau rahsia tu terbongkar, reputasi dia boleh hancur, rumah tangga dia boleh runtuh dan bisnes dia pun boleh terjejas. So bila Rina mengandung, itu macam titik permulaan kepada tragedi. Sebab waktu tu Rina dilema besar nak terus rahsiakan atau bagi tahu kebenaran, dan Elkins pula makin rasa terancam dengan situasi tu. Dan dekat sinilah polis percaya punca sebenar kepada apa yang jadi pada Rina bermula. Lepas polis jumpa petunjuk yang bawa nama Rina, siasatan mula fokus kepada Elkins. Masa ni umur dia dah lebih 70 tahun dan tinggal senang lenang dekat Florida. Tapi bila polis ketuk pintu rumah dia, semua rahsia lama mula terbongkar satu persatu. Polis minta dia beri sampel DNA untuk sahkan sama ada betul dia ayah kepada janin yang ditemui bersama mayat Rina. Dan dekat sinilah Elkins mula tunjuk tanda-tanda resah tau. Dia cuba elak, cuba balik topi, tapi polis masa ni memang tetap percaya dia punca semua ni sebab bukti yang ada dah mencukupi. Beberapa hari lepas tu, sebelum polis sempat bawa dia ke mahkamah atau umumkan hasil ujian, berita lain pula muncul. So guys,
Dia ditemui mati dalam kereta dia sendiri dan polis sahkan dia bunuh diri dengan tembak kepala dia sendiri. Jadi dekat sini macam seolah-olah dia tahu masa depan dia dah hancur dan daripada berdepan dengan perbicaraan serta kemungkinan dipenjara pada usia tua, dia pun pilih jalan singkat untuk tamatkan hidup dia. Dan benda ni buat ramai orang lagi yakin yang Elkins memang bersalah sebab kalau dia betul tak terlibat, kenapa sampai sanggup ambil nyawa sendiri. Dan disebabkan penemuan Tom tu juga bukan saja berjaya selesaikan misteri kehilangan Rina yang tergantung lebih 30 tahun, tapi dia juga jadi pengajaran besar benda yang cuba disorok akhirnya tetap akan terbongkar juga. Elkins mungkin fikir dia dah buang semua jejak, simpan rahsia paling gelap tu sampai mati, tapi hakikatnya kebenaran tetap muncul walaupun dah ambil masa berdekad. Kes ni juga jadi bahan bualan besar sebab ia tunjuk macam mana teknologi moden boleh hidupkan balik kes lama. Kalau dulu tulisan dalam buku alamat tu memang dah rosak, tapi dengan teknologi inframerah, polis boleh baca semula nama dan nombor telefon, dan dari itulah identiti Rina berjaya dikenal pasti dan misteri dia hilang akhirnya terjawab. Jadi inilah kisah tragis Rina Marukin, seorang wanita yang datang ke Amerika dengan harapan hidup baru tapi akhirnya terkubur dalam tong besi selama lebih 3 dekad. Kes ni jadi pengingat yang kuat bahawa rahsia walaupun disorok macam mana sekalipun akhirnya tetap akan terbongkar. Apa yang berlaku dekat Rina juga tunjukkan betapa bahayanya bila ada orang sanggup lindung maruah atau rahsia hitam dengan cara kejam sampai meragut nyawa orang lain. Dan paling penting, kisah ni ajar kita jangan sesekali pandang ringan pada kehilangan seseorang sebab setiap misteri ada jawapan yang menunggu masa untuk ditemui. So, apa pandangan korang tentang kes kali ni? Cuba komen dekat bawah. Okeylah, Kim rasa sampai sini dulu untuk kes kali ni. Jangan lupa subscribe channel Kim dan jangan lupa aktifkan notification supaya korang tak ketinggalan untuk kes seterusnya. Bye bye. Assalamualaikum.